Resepi urap daun sekentut. Ambil sedikit daun sekentut, dicampur dengan bahan-bahannya: bawang putih, bawang merah, cili, bilis dan belacan. Saya akan tumbuk. Ini kelapa parut tadi. Kita tumbuk dalam lesung. Ini saya tumbuk, tengok jadi macam ni. Okey, tumbuk di lesung batu secara lembut. Jangan lupa letak garam. Tak sedap dengan serbuk perasa ke. Okey. Letak belacan sikit. Ini belacan bakar. Belacan biar ngam sikit. Jadi setelah ditumbuk, rupa dia macam inilah daun sekentut, kelapa, bawang merah, bawang putih, bilis, apa lagi tadi, belacan, garam dan cili lah. Sebab saya tak ada daun pisang, sepatutnya saya bungkus daun pisang baru dikukus. Jadi saya letakkan begini saja di atas mangkuk. Lepas tu saya akan kukus. Kita buka. Tu dia sedia untuk dimakan. Nampaknya dah berasap. Okey, saudara, urap daun sekentut dah pun siap. Kita dah boleh makan bersama dengan lauk-lauk yang lain. Jadikanlah makananmu sebagai ubatmu dan ubatmu sebagai makananmu, kerana di dalam daun sekentut ni mempunyai banyak khasiat. Antaranya ialah membuang angin daripada dalam badan, dan juga membantu masalah sendi-sendi, lenguh-lenguh dan sebagainya. Okey, itu saja persembahan saya pada hari ini. Terima kasih. Jumpa anda di Puncak Kejayaan.